So guys, hari ni kita orang dekat Pulau Indah. Okay, so kita orang nak pergi makan ayam gepuk artisan. Ni abang, dia kata dia nak makan ayam gepuk artisan. Ni kedai dia. So dia ada menu ni. Ayam biasa crispy. Crispy RM14 dapat 2 pieces. Ui, ramai juga orang kedai ni. Semua nak makan ayam gepuk. Share dengan abang. Sedap kan? Sedap kan? Okay, ayam gepuk artisan. Bismillah. Macam mana? Pedas tak? Tak pedas. Cukup-cukup rasa. Okay, makanan dah habis. Boleh kata best juga lah kedai ni. So settle, hari ni kita orang dah makan ayam gepuk artisan. Okay, so bagi kita orang rasa dia memang best. Okay, kena dengan harga 2 ketul dengan harga RM17. Okay, so kepada korang yang berminat untuk try ayam gepuk artisan, kau recommend ke bang? Sedap dah. Kamu boleh datang ke kedai ayam gepuk artisan. Okay, so jumpa lagi untuk next content. Okay.